Assalamualaikum guys, salam sejahtera semua. Alright, dalam video kali ini kita nak kongsi dengan anda semua kenapa breakout selalu gagal. Okay, so dalam perkongsian kita ni, kalau korang tengok kita punya chart dekat atas ni bukan lagi chart gold ataupun forex. Sebab apa? Perkongsian kita dalam kita punya channel ni bukan hanya khusus untuk forex, bukan hanya khusus untuk gold, tetapi juga untuk instrumen-instrumen lain. Okay, so dalam kata lain adalah untuk pasaran kewangan atau financial market. Jadi kalau kata you kenal siapa-siapa yang trader saham ke, futures ke, boleh juga minta diorang ataupun share video ni dekat diorang supaya diorang tahu, sebab ini adalah ilmu yang universal. Okay, as long as dia ada harga ataupun price action. Okay, so pertama sekali guys adalah berkenaan dengan kenapa breakout selalu gagal. Okay, pertama sekali dia korang pernah tak berada dalam situasi macam ni kan? Contoh, korang pernah trade breakout. Okay, so situasi dia contoh price break resistance. Okay, katakanlah korang ada kat sini, katakanlah, alright, so kita tahu dekat sini atas ni adalah resistance, bawah ni adalah support, betul? So pernah tak korang berada dalam keadaan macam ni, price break resistance, kemudian market reverse, kena balik stop loss katakanlah kan, ataupun terbalik katakanlah macam ni. Alright, so sini adalah support, atas ni adalah resistance, break support, tiba-tiba dia bantai balik asal korang kat atas ni kan. Okay, so itulah yang kita nak cerita hari ni. Okay, so pertama sekali guys, apakah itu breakout? Okay, so kita kena jelas dulu apa benda breakout ni kan. So breakout ni sebenarnya pada asal dia adalah, ianya adalah apabila berlakunya pecah ataupun pemecahan harga, okey, di support ataupun resistance. So itulah adalah breakout. Okey, contoh kat sini breakout di bawah. Okey, so breakout support. So itu adalah breakout. Sama juga untuk situasi di atas. Sebagai contoh katakanlah dekat sini, katakanlah, alright, let's just say kita ambil okay, this one. Okay, katakanlah alright, so dekat sini kita ada ranging sedikit. Alright, ranging sedikit. Kemudian berlaku breakout di atas, di bahagian resistance dia. Okay, berlakunya satu breakout di atas. Okay, guys, so apakah antara sebab-sebab yang boleh membuatkan breakout tu gagal ataupun fail? Okay, so sebab nombor satu, basically usually lah disebabkan oleh market masih lagi berada dalam keadaan yang ranging, okay, ataupun dalam keadaan yang masih sideways. So dia tak ada lagi satu arah tuju yang jelas. Okay, tak kira dari sudut fundamental ke ataupun dari sudut technical sendiri. So dia berada dalam keadaan yang ranging. Okay, so dekat situlah yang menghasilkan, kalau kata bahasa lain dia, breakout tak jadi ni usually kita panggil dia sebagai fake out. Sebagai contoh, tengok kat sini So kalau kita tengok dekat sini masih ada range kecil tau. Tapi kalau kita tengok dia break atas, datang balik. See? So itu yang menjadikan dia sebuah fake out. Nampak tak? Dia bagi kita satu dia bagi kita satu shadow saja yang panjang. So itulah antara faktor. Sebab apa? Kalau kata kita dengan technical, mungkin disebabkan oleh kita, bila kita tengok kita berada dalam keadaan yang consolidate, okey, ataupun dalam keadaan yang ranging, sideways. So itu juga kita kena tahu market dalam status apa sekarang. Adakah trending ataupun consolidate ataupun tengah dalam keadaan yang ranging. Okey. So tengok sini contoh dia dah break atas, fake out, dia break bawah. Okey, lepas dah break bawah, dia naik balik masuk atas. Kemudian dia bagi ranging lagi sekali, nampak tak? Bagi ranging lagi sekali. Kemudian daripada sini dia break kat bawah, kemudian dia naik balik. Nampak tak kat sini naik balik kan? So jadi guys, itulah antara sebab yang pertama, iaitu kita kena jelas dulu sekarang ni market dalam status apa? Adakah trending, okey, uptrend, downtrend, ataupun dalam keadaan yang tengah consolidate ataupun dalam keadaan yang ranging. Ini kena jelas. Okey, kalau kata ranging, selalunya bila mana tak ada arah tuju yang jelas, yang berlaku adalah fake out ataupun dia pecah atas, dia langgar balik asal kita. Ataupun bila mana dia pecah bawah, dia langgar balik asal kita ke atas. Ataupun bila mana dia pecah bawah, dia langgar balik asal kita ke atas. So itu yang kita kena jelas. Itu nombor satu. Okey guys, so sebab nombor dua, kalau kita tengok dekat sini adalah disebabkan oleh kita kena tahu kita punya keadaan ni, analisa kita ni dari sudut price action, okey, dari sudut candle, kita perlu tahu di manakah tempat kita nak masuk breakout tu. Breakout tu sampai mana boleh pergi potensi dia. Sebab apa? Kita perlu tahu juga dalam harga ni, price dia takkan boleh gerak dalam satu hala macam tu je tiba-tiba. Dia mesti kena ada dia punya wave dia kan. Dia kena ada wave dia. So wave dia ni boleh pergi sampai mana? Manakah tempat next dia kalau kita nak pergi? Wave dia tu boleh stop sekejap untuk berlaku satu retracement baru contoh. Kan? So kita kena jelas. Bermakna dekat sini, antara sebab nombor dua kenapa breakout boleh fail disebabkan oleh terlalu dekat dengan resistance ataupun support yang lain. Sebagai contoh, katakanlah kat sini, okay? So price consolidate, kemudian dia break. Tetapi break dia ni tak lama. Sebab apa? Tengok lepas sudah naik balik, dia langgar balik ni. Nampak tak? Dia pergi balik kawasan stop loss kalau kita stop loss kita kat atas ni. Sebab apa? Di bawah ni adanya level yang lain. Kan? So kalau kita tengok basic price action, sini apa? Sini adalah previous resistance, breakout, alright, becoming next ataupun potential support baru. Kan? So ini adalah
RBS kan. So kita kena tahu manakah potensi-potensi ataupun harga-harga berikutnya. So maksudnya kat sini, walaupun kita nampak ada breakout berlaku, kita kena tengok walaupun breakout berlaku, apakah di sini? Apakah di sini? Maksudnya bila perjalanan tu bergerak, ada tak level-level yang dekat yang boleh mengganggu breakout ni? So itu kita kena jelas. Sama juga dalam keadaan yang sell. Contohlah kita dalam keadaan macam ni, consolidate dan break di bawah, kita bukan hanya kena tengok break ni, tengok apa lagi level-level yang ada kat sini yang boleh menjadi potensi untuk jadi gangguan bagi breakout yang sedang berlaku. Okay, so itu adalah sebab nombor 2, iaitu breakout terlalu dekat dengan support ataupun resistance yang lain. Okay? Okay guys, so ini adalah sebab nombor 3. Kenapa breakout selalunya gagal. Okay? Ini saya perasan ramai trader ataupun retail trader lakukan, iaitu bila mana dia nampak candle besar, solid, Marubozu ke kan, candle tu memang solid lah, body dia solid, dia terus masuk tanpa tunggu apa-apa, directly masuk terus. Okay? So dalam kata lain, sebab nombor 3 adalah trader masuk terlalu cepat. So ini antara isu dia guys. Okay? Bila mana, bukan kata cara tu salah atau betul, bukan. Maksudnya kat sini, macam apa yang kita dah bagi tahu sebelum ni, market tak boleh gerak dalam satu wave. Dia mesti kena ada dia punya pullback ataupun wave dia kan. Dia mesti kena ada dia punya datang balik price collection dia, dia mesti kena ada dia punya, itu dia punya orang kata fitrah dia. Dia tak gerak dalam satu line. Dia akan ada wave dia, naik turun naik turun naik turun kan. So, sebagai contoh katakanlah kat sini, kita nampak ini satu range, okay, consolidate, kemudian dia breakout di atas. So, kebanyakannya bila mana trader-trader yang terlalu cepat ni ambil execution, basically dia nampak je candle ni guys, ni nampak ni candle yang solid ni, dia terus masuk kat sini kan. Jadi bila dia masuk kat sini, nampak tak dia punya floating tu berapa lama kan. So sebenarnya cara yang lebih baik daripada tu adalah kita tunggu lepas mana dah berlaku breakout, kita tunggu untuk satu pullback berlaku dan memberi kita satu confirmation. So kalau kat sini contoh kita tengok kan, kat sini ada level, alright, so price pergi dan ambil balik level kat sini, nampak tak? Dan bagi kita candle confirmation. So itu lebih baik berbanding dengan kita nampak satu candle break besar, kita terus masuk. Alright, so yang orang kata pandangan bagi trader yang profesional adalah biasanya diorang akan tunggu pullback satu, alright, dia tunggu pullback, dan kedua diorang akan tunggu untuk confirmation punya candle dekat kawasan pullback tersebut, barulah dia entry. Okay, so saya harap korang semua jelas untuk sebab nombor 3. Okay guys, sebab yang keempat, okay, bagi pandangan saya, ianya disebabkan oleh breakout terjadi di hujung trend. Bermakna kita tak tahu status trend kita ni, kita di mana. Adakah kita di awal trend, ataupun kita di tengah trend, ataupun kita di hujung trend. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita sesat tau guys. Kita sesat, kita asyik berpandukan breakout tapi tak tahu breakout ni berlaku di mana kan. Sebab dalam dunia price action, it's actually not about the price, tetapi it's about where the price happen. Bermakna di manakah price tu berlaku, di manakah formation tu berlaku. Tak kira lah sama ada flag ke, pattern ke, candlestick pattern ke, chart pattern ke. Bukan soal benda tu yang penting saja, dia di mana benda tu berlaku. So itu yang sangat-sangat kita kena jelas guys. Okay, so sebagai contoh katakanlah kat sini bila mana kita berada di hujung trend, katakanlah kita tengok kat sini. Okay, so saya mark kat sini contoh alright, so ini adalah support resistance. Okay, kemudian kita mark, kemudian nampak pop breakout. Kan? Nampak saya dah banyak mak breakout. Kan? So katakanlah sekarang ni breakout. Okey, breakout ke bawah. Jadi sekarang ni kita nampak okey, cantik breakout. Okey, kita pun tunggulah. Kita pun tunggu dia retrace kan. Sebab apa kita dah belajar daripada point nombor 3 tadi, tunggu pullback. Okey, pullback pun dah ada. Adalah confirmation kat sini. Kita pun masuk sell. Tiba-tiba prop, tak ada. Kan dia terus naik ke atas. Sebab apa? Kita sekarang ni tengah sesat. Kenapa sesat? Sebab sebenarnya walaupun di 4 hour kita nampak breakout, tetapi di time frame lain dia sedang melengkapkan structure kan, structure baru untuk membuatkan satu high yang baru. Okay, new high. Okay, so dalam situasi tadi, maknanya kita di mana? Kita di sini guys. Kita di sini, kita duduk sibuk cari breakout sell kan. Sebenarnya kalau kita tengok, ini adalah structure baru. Ini adalah higher high. Ini adalah higher low structure kan. Ini adalah higher high. Dan sekarang ni kita tengah berada di, sini adalah higher high dan kita sedang berada di higher low kan. Potential untuk berlaku new structure untuk higher high. So, kita sekarang ni sesat. Kalau kata berlaku benda ni, alright, kita berada di mungkin downtrend. So itu mungkin cerita lain kan. Mungkin kita berada di sini. Kat sini kemudian formation ni berlaku. Dan itu akan jadi satu formation yang lebih baik. Sebab apa? Placement dia tu cantik. So bermakna breakout terjadi di hujung trend. Kita tengok kalau kata saya zoom out dekat daily, tengok So kita akan nampak okey, di sini berlaku satu trend yang cantik. Betul tak? Kan kita ada higher high, kita ada high low, higher high, higher low. Kemudian dia datang buat potensi higher low yang baru. Perasan tak guys? Kan? Untuk dia nak cuba buat new higher high. So, di sini kita terperangkap tu. So, that is why sangat-sangat penting untuk kita tahu di manakah kita berada. Okay, pada ketika itu. Adakah kita di fasa exhaustion? Okay, adakah kita dah di hujung? Kan? So, that is why it is very important untuk kita tahu di manakah tempat kita sekarang supaya kita tak sesat. Okay?